Okey, jom kita try. Kita try tengok. Kita try. Yang suruh buka itu buka macam mana tanpa menggunakan alatan. Kalau kita tak ada alatan kan. Kita try buka. Okey. Yang first kali kau buka ni kena buka angin dulu Buka angin ni bukan boleh buka macam ni tau. Hampa tekan tu tak mau. Dia kena buka pakai ni. Buka punya pin valve ni. Pin valve kat dalam ni. Pin valve ni kena buka dalam dia. Pakai benda ni. Ni untuk pembuka valve dia. Macam-macam jenis ada. Kalau tak ada ni, korang pinjam dekat member korang yang pakai rim ni. Rim jenis ni, korang ambil dia punya ni. Penutup valve ni. Macam ni. Ambil macam ni. Dia ada macam ni tau. Memang khas untuk dia. Untuk buka dia punya pin valve tu. Nampak ni buka je. Kena buka ni. Benda ni memang kena buka. Kalau tidak, bila kau tekan nanti dia tak nak keluar. Nampak? Angin dah keluar habis kan? Nampak ni. Benda ni. Dekat yang pakai tube. Ring yang pakai tube memang ada. Kalau zaman dulu memang banyak lah benda ni. Lepas tu pijak lah. Benda ni pasti kau lapik tau. Lapik ni. Kalau tidak, habis bibi korang ni calar kena ni. Kena simen bawah. Pijak. Pijak bagi keluar. Bagi tanggal. Nampak? Dah keluar kan? Nampak keluar. Pusing. Pijak lagi bagi dia keluar juga. Dia memang keras sikit. Pijak ni kena sabar. Kadang jadi, kadang tak boleh. Okey, dah boleh. Okey, dah tanggal macam ni Nampak? Okey, kau tekan macam ni. Okey, macam video aku yang lepas juga, yang tu hari juga. Ambil kabel tie ni. Ni, ambil kabel tie ni. Kau ikat kat sini. Okey, nampak? Tekan tu. Gelok masuk. Nampak? Lepas tu grip sini. Macam nak buka ni korang kena buat banyak sikit lah. Nampak? Dia ada kuncup kan. Nampak? Ikat lagi. Cara dia macam hari tu kak. Tak apalah kita buat lah. Aku pun first time juga buat ni. Kalau tak jadi, minta maaf banyak-banyak lah noh. Okey, tak ada apa dah. Okey, tambah lagi satu. Dua, okey. Okey, bila macam ni korang ketatkan, bagi dia lepeh. Ketat. Ketatkan tu. Okey, ketatkan. Kau pijak ni. Pijak tayar ni. Kau angkat support rim. Angkat rim ni. Dah settle. Sama juga nak masukkan. Masukkan, Senang masukkan. Nampak? Senang kan? Okey, nak tarik keluar. Okey, tadi korang tarik support rim kan? Sekarang korang tarik tayar pula. Boleh ke tak?
Okey, masuklah. Boleh je. Tak ada guna peralatan, boleh je. Yang boleh. Okey, masuk balik. Okey. Ni semua kau buka balik Buka balik. Okey, dah settle tu buka habis kan. Okey, tak lagi. Okey, nak isi angin. Pin buang ni kena buka juga tau. Kena buka juga. Supaya angin masuk laju. Kalau kau pakai pump biasa tu, memang takkan masuk lah, takkan boleh lah. Kalau boleh tu kira rezeki lah. Sebab bila angin masuk slow, dia akan lari keluar kat sini. Sebab dia ada banyak kaki kan. Dia akan lari. Bila kita pump guna tekanan tinggi, angin tu tak sempat nak lari tau. Dia tu terperangkap dalam ni. Itu jadi kembung. Okey, bila dah siap pasang ni, kau buka benda ni. Kau pergilah petrol pump. Set angin paling tinggi. Tembak masuk. Dah ada naik, dah melekat dekat bibir ni. Tayar ni dah melekat kat bibir ni, dah masuk. Ikat balik ni. Nampak? Jom kita try. Nampak? Dah masuk kan? Dah masuk. Ambil ni, ikat balik. Ikatlah balik benda tu. Okey, masa ikat tu, kalau angin keluar pun tak apa. Sebab dia dah masuk ke keliling ni. Dah masuk ke bibir dia tu. Dah kira okey dah. Ikat balik. Yang ni panjang sikit tau. Yang ni panjang sikit. Kau boleh cari yang pendek. Lepas tu isi angin. Dia masuk cantik. Nampak? Dah masuk cantik. Okey lah. Settle lah. Settle dah. Ni, benda ni tutup balik. Ni, benda ni yang penting ni. Ni, nampak? Ni. Tu buka dia punya pin valve ni. Okey geng. Kalau korang rasa video ni okey, berguna, korang boleh share video ni dekat sahabat-sahabat kita yang tak tahu lagi lah. Yang dah tahu tu okey lah. Alhamdulillah lah. Yang tak tahu lagi boleh share video ni. Okey, Assalamualaikum.